kebetulan cik, dia nak kahwin dengan bidadari. Dia bukan nak kahwin dengan sarkis yang jaga rimau. Itu bukan cara kita selesaikan masalah. Kita mari berinfo. Ada cara untuk tegur masyarakat. Sutra? Ya. Serius lah. Nampak macam muka saya tengah buat kelakar ya? Jangan terpengaruh dengan orkid. Itu yang tradisi. Apa dah jadi ni? Kenapa boleh api besar macam ni? Boleh bahayakan nyawa orang tahu tak? Kami tahu kami salah Encik. Kami takkan buat lagi lepas ni. Minta maaf Cik. Fikir baik-baik. Saya ni nak kahwin dengan orang yang sayangkan nyawa dia. Bukannya kerja dia. Ingat tu.